Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung untuk sesi kelas yang ketiga berkaitan dengan ayat lazim serta tajwid dan tajwid. Pada minggu lepas saya ada buat penerangan sedikit tentang Al-Fatihah. Namun ada masalah teknikal, saya tak dapat mendengar untuk kesemua bacaan para pelajar. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung sedikit tentang kupasan berkaitan surah Al-Fatihah dan kita akan sambung terus dengan bacaan ayat-ayat lazim beserta dengan tajwid insya-Allah. Untuk pertamanya, elok kalau saya nak huraikan kepada tuan-puan para pelajar berkaitan adab membaca dan mendengar Al-Quran. Wa iza quri'al Quran fastami'u lah. Iaitu yang pertama, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut ikhlas ni satu benda yang kita selalulah dengar perkataan ikhlas. Jadi bila ditanya apa itu ikhlas, bahasa mudahnya kita kena lihat terjemahan maksud bagi surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dia punya mafhumnya kita menyatakan hanya Allah. Ataupun dalam bahasa yang lebih mudah untuk kita faham tentang makna ikhlas ni, bila kita mengaku satu benda itu kita yang punya, upaya kita, perbuatan kita, maka dia tidak ada ikhlas. Dia jadi perkara itu disebut sebagai ananiyah, kita rasa kepunyaan kita. Sebagai contoh lagi, sekiranya seseorang itu nak ikhlas ketika menderma dengan ratusan ringgit, maka cara yang mudah, dia pergi ambil mana-mana duit ataupun orang telah bagi duit itu pada dia untuk dia menderma. Maka dia menderma dengan sepenuh hatinya, tidak akan rasa mengungkit ataupun tidak akan ada rasa rugi. Sebab duit yang dia derma tadi bukan milik dia. Maka bila dia kosong dalam bab ungkit, kosong dalam bab rasa kepunyaan, maka itulah ikhlas. Sama juga macam mana kita nak meletakkan ikhlas untuk buat kerana Allah ni. Jangan kita meletakkan sesuatu pengharapan selain daripada dia. Itu yang ulama bahas tentang mana ikhlas. Kalau tuan-puan para pelajar nak melihat tentang kupasan ikhlas ni, dia duduk di martabat tasawuf. Dia duduk lebih kurang di tangga yang ke-11, ke-12. Syukur ke-12. Taubat, zuhud, sabar, warak, fakir, zikir, tawaduk, qanaah, khauf, raja, ikhlas, syukur. Sebelum syukur, ikhlas, syukur. Yang ke-11. Ada perbahasan berkaitan bagaimana nak mendatangkan ikhlas sehingga para alim ulama meletakkan kalimah sahaja aku. Tu lillahi ta'ala, idafat ila Allah. Di belakang kita nak buat ibadat. Nawaitu shawma ghadin lillahi ta'ala. Bila sebut lillahi ta'ala tu kita nak buat kerja. Bukan kerana lil jannah, bukan kerana syurga, bukan kerana lil sawab, kerana pahala, bukan kerana lil dunia, bukan kerana uang, bukan kerana harta, bukan kerana pangkat. Tapi kita beribadah lillahi ta'ala. Itu maksud idafat itu kita kembali. Supaya maksud itu ikhlas. Yang tu juga dalam bab kita membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Wala ta'kulu bih, wala tajfu an, wala taghlu fih. Nabi sebut. Jangan kita baca Quran ni kerana tiga benda ni. Kita nak bersaing dengan orang, ataupun kita nak mencari habuan keduniaan hasil daripada kita baca tu, nak berlagak, nak menunjuk-nunjuk, ataupun kita jadikan Al-Quran ni sebagai jampi, sebagai mentera. Sedangkan kita kena bergantung terus kepada Allah, bukan kita bergantung kepada Al-Quran. Ini dalam beberapa nasihat daripada Nabi SAW untuk kita faham makna ikhlas. Yang kedua, menghadirkan hati dan akal. Maknanya kita baca tadi bila sebut hati, ini satu lagi lah. Kalau saya nak nasihat kepada semua tuan-tuan para pelajar, semua tuan-tuan yang saya sekarang ni, kita bincang tentang
Al-Quran, ayat lazim dengan tajwid. Cuma saya nak kupas jugalah berkaitan dengan hukum fiqh apabila disebut berkaitan dengan hati ataupun niat itu adalah dikaitkan dengan cinta. Maknanya buat ibadah itu dengan maksud cinta. Allah Ta'ala menciptakan semua pasangan anggota ini dengan pasangannya. Melainkan akal yang satu, melainkan hati yang satu, melainkan kemaluan yang satu. Itu pasangan. Maka hati ini adalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepala yang satu ini untuk mewakili diri masing-masing sebagai tanggungjawab taklif hukum. Bila hati juga satu, maka cinta ini hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya menghadirkan rasa cinta sebagai seorang yang waras, yang faham akan agama. Maknanya kita tak boleh kita nak baca Al-Quran tadi, macam tadi dalam keadaan jemu, wala taghlufi, baca Yasin. Orang paksa dia baca Yasin. Ataupun dia sendiri tak disiplinkan diri dia untuk paksa diri sentiasa beramal dengan bacaan-bacaan Yasin. Jadi dia baca dalam keadaan mempermain-mainkan. Sepatutnya dia kena ready, kena bersedia. Tak boleh juga kalau tak bersedia sampai bila pun, dia kena ready. Maknanya kita dah siap sedia. Ambil dengan layak semayangnya, menutup auratnya, menghadap kiblatnya. Maka jangan kita baca sambil lewah baca Al-Quran. Ada larangan daripada Nabi SAW. Itu supaya kita menghadirkan perasaan cinta dalam bentuk kewarasan sebagai seorang umat, sebagai seorang hamba. Yang ketiga, membaca isti'azah atau ta'awuz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kalimah ta'awuz ini, isti'azah ini hanya pada permulaan sebelum membaca sahaja. Apabila kita melangkaui ayat-ayat yang berikutnya, tidak perlu diulangi lagi. Kerana apa? Kerana tak mau menyebut berkali-kali nama syaitan. Kan kita dah bahas tentang bahasa a'udzubillahi minasyaitan. Soalnya kita menyebut benda yang kotak tu, kenapa nak sebut kerap-kerap? Jadi secara ilmiahnya hanya di permulaan sahaja. Kemudian kalau kita dah tukar surah-surah yang lain pun, kita tak perlu nak ulang sebut. Bahkan kalau dalam peringkat faham yang lebih tinggi dalam bab zikrullah, dalam bab baca Al-Quran ni, sehingga ada ulama yang bimbang nak menyebut kalimah la ilaha illallah itu pada mulut. Kerana ilah itu kalau dikatakan perkara yang selain Allah itu adalah ilah, maka biarlah ilah itu tak disebut. Biarlah dia hanya dibunyi di dalam hati. Hanya bunyi dalam fikiran kita. Tidak ada Tuhan yang disembah. Yang dilafazkan di mulut hanya Allah. 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 Sampai ke peringkat itu. Bahkan kalau kita nak bincang tentang isti'azah, kalau kita nak baca dengan surah-surah yang berlanjutan, maka cukup di permulaan sahaja ta'awuz ataupun isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bahkan tuan-tuan para pelajar, sehingga ada para alim ulama memakruhkan seseorang itu solat jika ada pilihan surah lain. Sengaja diulang tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab, kita kata Abi Lahab, pak menakan Nabi ni masuk neraka. Betul pak menakan Nabi itu masuk neraka kerana itu firman Allah. Tetapi dari sudut adab kita sebagai umat, kenapa dijajah diulang berkali-kali? Sungguh pun Abu Lahab itu dijanjikan neraka, dia mati dalam keadaan hina, busuk, membangkai. Tetapi kita kena baca sirah Abu Lahab di antara bapa menakan yang membebaskan seorang hamba kerana kelahiran Nabi SAW. Artinya dia ada buat satu pengorbanan juga yang sepatutnya kita jangan seolah-olah saya nak bagi contoh macam ni lah. Sekiranya anak menakan kita, na'udzubillah, ataupun sepupu-sepupu kita masuk penjara, masuk pusat serenti, perlukah kita nak jaga ataupun kita dengar orang ulang-ulang sebut? Sungguh pun betul, memang dia duduk di pusat serenti, dia duduk di penjara. Tetapi bila kita ulang-ulang sebut tu, seolah-olah kita tak jaga hati keluarga dia. Ini kan pula itu dalam bahasa akhlak. Demikian dalam kalimah isti'azah ni, saya nak urai supaya tuan-puan para pelajar nampak bahawasanya secara ilmiahnya biar kita baca ta'awuz ini hanya sekali di permulaan. Kemudian kita membaca basmalah. Basmalah itu nama bagi Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga orang yang baca basmalah dengan kalimah yang panjang, tapi ala kulli hal Bismillahirrahmanirrahim sudah memadai. Itu kalimah yang sempurna. Kemudian yang kelima, bacalah Al-Quran dalam keadaan suci. Suci di sini ni, suci tubuh badan, suci pakaian, suci tempat. Maknanya janganlah pada kita ada najis. Janganlah pada pakaian kita kotor. Janganlah pada kita ni dalam keadaan hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Apa itu hadas kecil? Benda-benda yang membatalkan wudu. Apa benda yang membatalkan wudu? Ada 3.
satu yang libat dengan akal. Sama ada lena ataupun murtad. Lena tadi dengan syarat dalam mazhab Syafi'i yang tidak tetap papan punggung. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, lena secara rukuk, lena secara i'tidal, lena secara sujud, tidak membatalkan wuduk. Jadi yang kita bahas ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi lena yang tidak tetap papan punggung, batal wuduk. Itu yang akal. Yang kedua berkaitan sentuhan. Sentuhan di sini, sentuhan kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, batal wuduk. Dan sentuhan tadi, sentuhan ajnabi. Apa makna ajnabi? Selain daripada mahram yang 3. Apa dia 3 mahram? Qarabah, mak pak sama, ayah sama, mak sama. Musaharah, mertua dengan menantu, atau radha'ah, sebab susuan. Apa sebab susuan ni? Ada 5. Antaranya bayi yang menyusu tu 2 tahun ke bawah, ibu yang menyusu tu 9 tahun ke atas. Susu tadi dengan 5 kali kenyang. Susu tu daripada susu seorang perempuan daripada dada. Itu syarat. Barulah anak tadi jadi radha'ah, maka dia jadi mahram kerana radha'ah. Maka sentuhan yang selain daripada mahram membatalkan wuduk. Itu kedua berkaitan sentuhan. Yang ketiga berkaitan dengan keluar sesuatu dari depan dan belakang, tak kira besar, kerah, cayak, lendiak, apa semua, melainkan air mani. Maka semua perkara yang keluar adalah membatalkan wuduk. Itu perkara yang batal wuduk 3. Yang membatalkan hadas ada berapa? Ada 6. Yang pertama jima, menembus tubuh. Yang kedua keluar air mani. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima wiladah. Yang keenam mati. Maka 6 perkara yang menyebabkan sesuatu itu berhadas besar. Maka kena elak hadas tu supaya kita suci daripada hadas kecil, kita suci daripada hadas besar. Kita suci pakaian, kita suci diri, kita suci tempat. Maka barulah sempurnalah kita nak baca ni. Yalah, kita boleh baca sesuka hati. Saya nak bawakan satu hukum pada tuan-puan. Apa agak-agak tuan-puan punya anggapan? Kita nak tengok betapa ilmu ini penting. Apa hukum jika ditanya soalan? Apa hukum ketika solat, ketika kita berdiri, kemudian kita rukuk? Dalam keadaan rukuk tu, selepas kita menyebut Subhana Rabbiyal Azim, kita membaca surah Qul Huwallahu Ahad. Kemudian Sami Allahu man hamidah, kita pun turun sujud. Ketika kita sujud, kita Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian kita membaca Quran Falaq. Apa hukum membaca Qul Huwallahu Ahad ketika rukuk dan Qul A'udzu birabbil falaq ketika sujud, ataupun lain-lain surah ketika rukuk dan sujud? Maka kita akan jawab, baca surah bukan nak batal solat. Tapi harus ingat, perbuatan tadi haram hukumnya. Ini kalau kita tak mengaji, kita tak nampak laluan tu. Haram hukumnya, bahkan ada ulama yang sangat tegas boleh menjejaskan ibadah solat. Kerana apa? Kerana ketika rukuk dan sujud, hemburan nafas itu disemburkan ke tanah, seolah-olah dilepaskan kalimah Allah ke bawah, ke tempat kita nak pijak. Maka perbuatan tadi ada unsur-unsur hina. Bayangkan kalau kita fikir dengan akal yang pendek, takkan nak baca Al-Quran tak boleh ketika rukuk. Sebab ada larangan hadis. Kena baca kitab besar, kena bertalakhi dengan guru bab hukum-hukum fiqh ni, hukum syariat. Jadi untuk di sini ni saya nak bagi gambaran kepada semua para pelajar saya agar kita kena jaga. Kalau kita nak baca Al-Quran ni, kita kena jaga. Bahkan Imam Malik di antara imam, apabila dia berada di rumah, datang orang ke rumahnya, bila pembantu rumahnya keluar tanya, datang ini untuk apa? Kalau untuk bertanya soalan, Imam Malik akan keluar segera. Tapi kalau datang untuk beritahu tentang hadis Nabi, nak meriwayatkan hadis, minta sebentar, saya nak maklum kepada imam akan mandi, pakai wangi-wangian, keluar nak mendengar. Hadis tu tak tahu lagi sahih, tak tahu lagi hadis hasan, tak tahu lagi hadis tu marfu' ke, mauquf ke, hadis tu dhaif ke. Tetapi sebagai tanda mengangkat nilai kebersihan di dalam agama. Tambah kita kalau nak baca Al-Quran, nak baca kalam Allah ni, lagilah kena lebih daripada tu, kena dalam keadaan suci. Kemudian yang keenam, membaca di tempat suci dan bersih. Ini yang paling mustahak lah yang kita kata tadi tu. Dalam keadaan kita tak baca di tempat-tempat maksiat ataupun tak baca di tempat-tempat ada najis, ditandah. Benda-benda macam tu dia ma'aibkan. Dia benda-benda tu dia membawa satu unsur penghinaan kepada kalamullah. Yang ketujuh, membersihkan mulut. Sebab tu kita syaratkan dengan bersugi. Maka sugi ni dia ada bahasan nanti. Macam mana bentuk siwaknya, ukuran siwaknya. Ini kena mengaji tuan-tuan para pelajar. Macam mana jenis-jenis siwak.
Macam mana cara nak bersiwak bentuk 8 itu macam mana? Wah, kalau kita tak belajar, kita takkan dapat. Bagaimana satu-satu ilmu tu. Tapi kupasan tu kena kupasan pengajian tajuk lain tu. Dalam pengajian Islam lain. Dalam tajuk pengajian syariah lain. Cuma saya nak tekankan kena bersih mulut. Maknanya kita nak bersiwak ni, kita kena bersugi ni. Kalau dalam 4 mazhab masyhur, mesti kena pakai kayu siwak. Tak boleh pakai berus gigi. Antaranya pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Kalau pakai berus gigi selain kayu siwak, maka tak dapat pahala sunat. Tetapi di sisi Imam Syafi'i, di sisi Imam Malik, boleh menggunakan mana-mana berus, mana-mana dahan ataupun mana-mana bahan kesat yang bersih, yang tidak mudarat untuk bersugi. Itu di sisi Imam Syafi'i. Itu pun ada lagi kupasan dalam mazhab Syafi'i antara Imam Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Syekh Ramli kata kena siwak dulu baru ambil air sembahyang, basuh tangan, kumur mulut. Tapi Syekh Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i juga kata kena ambil air sembahyang dulu. Sampai basuh tangan, siwak, kumur, baru teruskan kan istinsyak ayat hidung, kemudian basuh muka sampai habis wudu. Sampai ke peringkat tu penelitian para alim ulama tentang hukum-hukum yang ada dan bagaimanakah sekiranya sesuatu hukum itu kita tidak mempelajarinya, pasti kita tidak akan mendapat ilmu. Pasal itulah penting. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'anhu fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia kena ada ilmu, siapa nak akhirat kena ada ilmu, siapa nak kedua-duanya pun kena ada ilmu. Kemudian memakai pakaian bersih dan suci. Ini kita kena jelaskan eloklah pakaian tadi. Walaupun dia sebenarnya bersih ni bukan hanya kita nak target semata-mata solat ataupun baca Quran. Bahkan sekiranya satu-satu hamba itu faham, apabila dia berada di atas pentas, ramai orang memerhatikan dia. Takkan dia nak pakai pakaian kotor. Kalau dia tahu Allah sentiasa mengetahui, memerhati perbuatan dia, takkanlah dia nak pakai pakaian kotor. Takkanlah dia nak duduk dalam keadaan hadas. Pasti kalau atas kefahaman ketakwaan tadi, insya-Allah dia akan sentiasa jaga kebersihan diri, kebersihan pakaian. Kemudian yang ke-9, membaca dengan khusyuk dan tawaduk. Ini bab melantunkan Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan semua, termasuk para imam. Apabila kita melagukan Al-Quran, kita tak boleh dengan suara nida macam mana azan. Kadang ni dia terbalik. Bila kita melihat orang azan, seperti baca Quran. Sedangkan azan itu nida, kita menyeru. Maka bila nida azan tak boleh macam adan yang mendayu-dayu. Allah. Sedangkan dia nida nak panggil. Allahu Akbar. Dengan bentuk panggilan. Cuma kita nak faham yang kita panggil tadi dengan erti kita nak bersaksikan Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka memandang ke arah kita dengan mengingat Allah. Kita tak panggil dengan jom solat. Kita tak panggil dengan waktu solat telah masuk. Seolah-olah tidak ada kalimah Allah, zikrullah. Maka syariat melalui mimpi para sahabat dalam pensyariatan azan ini dengan kalimah Allahu Akbar. Demikianlah kalau kita melihat membaca Al-Quran ini, tak boleh mana-mana imam ataupun kita yang sembahyang bersendiri secara munfarid, dibacanya seperti berperang ataupun bising ataupun menjerit. Bismillah. Macam tu tak boleh. Akhlak seperti tidak memahami keindahan kalamullah. Maka kena baca dengan khusyuk, kena baca dengan fokus, tadabbur ayat-ayatnya tadi tu. Kemudian dalam keadaan merendah diri, seolah-olah kita sedang mengucapkan kalamullah. Bukan kita mengucap kalam manusia. Kemudian yang ke-10, duduk dengan sopan dan menghadap kiblat. Ini kita tahulah supaya kedudukan kita tadi itu kita baca dalam keadaan bersiap sedia. Maka dibahas oleh para alim ulama. Bila duduk ni duduk yang macam mana yang lebih akmal? Maka duduk yang akmal ketika baca adalah duduk tarabuk. Tarabuk tu tak faham. Cakap bahasa Melayu duduk bersila. Dalam penulisan kita disebut tarabuk. Adalah duduk yang terindah bagi pembacaan Al-Quran. Sebab apa? Kedudukan yang sangat selesa. Berbanding secara iftirash, tawaruk dan istirahah di dalam solat. Kerana itu dalam kesempurnaan solat. Ataupun dalam bentuk munajat bagi tawaruk. Namun bagi duduk secara membaca Quran ini, hakikatnya lelaki ataupun perempuan disuruh tarabuk, duduk bersila. Kemudian,
Yang ke-11, tidak diselangi dengan percakapan yang tidak perlu. Berselang-selang satu kalimah dengan kalimah manusia, kalimah Tuhan, kalimah manusia, kalimah Tuhan. Jangan begitu. Sebab kita sedang mencari satu disiplin. Cumanya bila ada amaran yang seperti ini nanti, macam-macamlah jawapan manusia. Dia pun tak mau baca Quran sebab dia takut tak ada sekiranya orang nak sembang dengan dia. Sedangkan kita dah berdisiplin di dalam solat. Apabila kita sedang bersolat, walaupun ada siapa-siapa pun mengganggu, kita jangan peduli sehingga kita memberi salam kepada dia. Kanan dan kiri sebagai isyarat kita baru datang. Yang kita sebut ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru jumpa dia. Kemudian dia nak bersembang, selepas itu silakan. Demikian juga ketika kita membaca Al-Quran. Walau apa pun panggilan, walau apa pun gangguan, jangan kita peduli. Kita teruskan dengan bacaan. Selagi mana perkara itu tidak mudarat. Ini kadang tak ada apa-apa pun. Kita tengok televisyen saja. Ataupun tengok semut melintah di depan pun terpengaruh dah. Cuba nak marah semut tu. Seolah-olah tidak ada adab ketika membaca Al-Quran dengan bentuk yang lebih sopan. Yang ke-11, tidak diselangi dengan percakapan yang tidak perlu. Yang ke-12, memohon kebajikan, yakni ayat rahmat. Kalau sampai pada ayat rahmat, kita mohon. Ayat rahmat ni kadang-kala ni ada dalam bentuk-bentuk membaca ucapan tertentu, ayat tertentu ni sama juga dengan ayat rahmat. Apabila sampai pada ayat-ayat yang Allah nyatakan pertanyaan, Allah persoalkan kepada kita, sebagai contoh dalam surah At-Tin. Allah bertanya, "Alaisallahu biahkamil hakimin?" di ujung ayat. Maka sunat kita menjawab, "Bala wa ana ala zalika minasyahidin." Walaupun di luar solat, walaupun di dalam solat, sunat menjawab. Kerana apabila ditanya oleh Allah, jangan kamu berpura-pura bodoh atau berpura-pura tidak bertanggungjawab, seolah-olah tidak mengendahkan pertanyaan Allah. Maka sebagai jalan ketakwaan, sunat membalas. Itu satu ayat. Ataupun dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mulk, ayat yang akhir. Mimma in ma'in. Allah tanya dalam hujung ayat. Apabila satu-satu air yang tidak ada, siapa yang akan mendatangkan air semula? Maka jawab sunatnya, Allahu Rabbul Alamin. Allah lah yang akan mendatangkan. Apabila ada air kah, ada apakah, yang mendatangkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada upaya manusia. Ataupun dalam ayat daripada surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Jawablah subhana rabbiyal a'la. Ataupun dalam surah Waqiah ada dua kali ayat. Fasabbih bismi rabbika. Kamu kena bertasbihlah kepada Tuhan kamu. Maka kita kena sebut subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Itu di antara kalimah-kalimah yang apabila Allah bertanya ataupun ada ucapan daripada Tuhan, sunat kita menjawab. Sebagaimana saya huraikan kepada semua para pelajar, menghabiskan ayat Fatihah ataupun menghabiskan surah Baqarah, disunatkan juga kita membaca takmin dengan ucapan amin ya rabbal alamin. Ini secara ringkas tentang adab membaca dan mendengar Al-Quran. Baik. Kemudian baru saya akan buat sedikit pengulangan. Sambil-sambil saya nak melihat semua kita boleh membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Kita tak indah lagi. Lagu kah, taranum kah, yang tu semua perkara-perkara belakang. Yalah dalam hadis, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Nabi suka orang yang melagukan Al-Quran. Tapi lagu tadi meletakkan atas kesukaan Nabi pada pendengaran, bukan pengsyariatan bagi hukum-hukum tajwid kalam Allah. Maka kena utamakan dulu tajwid, fasahah dan makhraj. Kemudian barulah kita ambil tentang taranum. Jangan kita mengangkat taranum sehingga menjejaskan ketiga perkara asas dalam pembacaan Al-Quran. Baik, kita lihat bagi ayat yang pertama. Fatihah ni saya dah dengar dah pada minggu lepas. Ada 2-3 orang pelajar yang alhamdulillah yang bagi kerjasama, yang sanggup membaca, yang sama-sama memperdengarkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Baik, untuk ayat ni tak apa, Fatihah saya akan baca dulu dalam 7 ayat sebut masa ini. Kemudian surah yang berikutnya bagi ayat lazim, saya akan mendengarkan bacaan daripada tuan-tuan para pelajar. Dia ada nota di bawah tu supaya senang kita merujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin amin ya rabbal alamin. Ini tentang pembacaan Al-Fatihah yang saya dah kupas pada minggu lepas dalam rakaman. Alhamdulillah Abang Azam ada buat rakaman. Alhamdulillah. Sekarang untuk Fatihah kita dah lepas lah. Saya anggap semua dah mampu belajar, dah mampu baca. Untuk seterusnya kita akan sama-sama berkongsi tentang bacaan ayat-ayat lazim. Kita mula dengan bismillah sampai seterusnya. Baik, untuk yang pertama sampai ke surah yang pertama, saya nak mendengar bacaan daripada para pelajar semua, insya-Allah. Siapa yang sudi untuk baca dulu? Boleh. Kita sama-sama memperbaiki bacaan ataupun mempelajari bersama. Ada tak siapa-siapa yang nak baca surah At-Takatsur? Dalam surah. Okey, baik, silakan. Okey, baik. Astagfirullahalazim. Baik, untuk ayat ini bismillah macam biasa. Kita jaga pada syaddah pada kali menyebut kalimah Allah, huruf ra, kedua-dua bagi Rahman dan Rahim. Jangan dihilangkan ra mati dengan ra yang berbaris fathah. Kemudian al-ha itu izhar mutlak. Bila sebut izhar ni kena jelas. Kita kena baca al-ha. Dia tak boleh al-ha. Kak baca tadi betul-betul dah pas. Kau baca tadi tu betul dah. Cuma belakang tu sur tu kalau boleh kita pendekkan saja. Sebab dia kena nyatakan ra tebal tadi. Bunyikan sifat mahmus bagi tha, bukan sin, bukan shim. Kemudian dia tidak ada mat kat tu. Pada huruf tha tu. Kena baca yang pertama tu al-ha. Dia tak boleh didengungkan dengan sebutan al-ha. Kan bila setengah tu nak berlagu al-haakumut takasur. Dah berterabak dah. Nak baca Quran, nak boleh pahala, tiba-tiba dengan bacaan tadi dapat dosa. Wa'iyadzubillah. Maka jelaskan izhar. Al-ha. Al-ha. Kemudian ha tadi dia ada mat tabi'i. Memang itu adalah sifat mat kena panjang lah. Tak boleh dibaca al-haku. Dia tak panjang pada ha. Yang ada alif maksurah tu sebagai mat tabi'i. Al-ha. Ha tu ha yang besar, bukan ha yang nipis. Al-hakumut. Mim masuk dalam huruf ta. Kumut. Ta tu kena bunyi. Sebab yang pertama tu dia jadi alif lam samsiah. Maknanya huruf mim yang dhammah yang depan masuk ke dalam huruf ta yang berbaris fathah. Muttakatsur, bukan muttakasur. Tak bunyi sin, tak bunyi shin, tapi bunyi tha. Bila sa tidak ada gegaran angin. Mahmus bagi sa dibunyikan secara perlahan-lahan. Dibunyikan secara tidak ada hembusan yang bergegar. Thur. Alhaakumut takatsur. Bukan alha. Bila alhaakumut. Itu dah jelas. 2-3 bacaan yang 2-3 huruf, 2-3 sifat yang didengarkan salah. Tak boleh dibaca alhaakumut. Bila dengung itu tak boleh.
Kemudian sama juga dengan kalimah hatta. Hatta huruf ta kena bunyi sebagai mat tabi'i, memang bila ada alif di situ kena bunyi. Dua, kena bunyi irama, burda, lagu dua. Sekurang-kurangnya. Kemudian sama juga. Bila ada alif lam qamariyah, dia jadi izhar qamari. Maka di situ, walaupun di situ memang kita akan baca secara wasal. Daripada mim yang dhamma masuk terus huruf lam. Dia tak terganggu sebagaimana permulaan bagi izhar mutlak tadi. Itu ada sikitlah perbezaan. Hakikatnya dia tetap dengan sifat izhar kalau di awal sebutan huruf, di awal sebutan perkataan. Hatta bukan ha, hatta agak nipis, hatta ta tu agak sikit bunyi huruf ta. Zurtumul tumul terus tak ada tumul, tak ada bunyi bunga-bunga. Sebab bila alif lam qamari tidak ada bunga-bunga, tak ada bunga-bunganya. Zurtumul maqaf, qaf bunyinya qa, maqa, ma bukan ma, maqabir bukan bir. Hatta zurtumul maqabir. Mul terus masuk, tak boleh mul. Hatta zurtumul maqabir, kerana nak mengutamakan lagu, nak mengutamakan burdah, hilang keaslian tajwidnya. Salah bacaan seperti itu. Kemudian kalla saufa terus masuk ta'lamun. Mun tu mim waw dulu bunyi, kemudian baru dimatikan dengan nun sebagai mad arid disukun. Ta'lamun, bukan mun terus. Mu dulu, mun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law. Bila law ni jadi lin lah. Sebab apa? Dia selepas huruf fathah sepatutnya alif, tapi selepas fathah ya lai. Selepas fathah waw law, jadi dia jadi lin. Benda tadi dia bercanggah daripada bunyi sebenar, dia jadi lembut. Dia jadi ejaan tadi asalnya la ataupun lu ataupun li, tapi apabila ada huruf mad yang berlainan daripada baris, maka dia jadi huruf lin. Dia jadi law, dia jadi liu, ataupun dia jadi itulah kalimah-kalimah luar. Macam tu, perkataan-perkataannya bercanggah daripada baris yang sebelumnya. Itu menjadikan dia sebagai huruf lin. Dia dibaca di sini law. Law ta. Law di sini. Ini kita kena baca bukan lin tu makna lembut. Yalah, lin tu maksudnya secara harfi itu lembut. Tapi lembut di sini ni bukan nak baca di sini. Tiba-tiba kita jadi lemah gemalai. Bukan. Maksudnya dia tak menjadikan huruf dia tu la. Daripada la, kerana selepas itu ada waw, la tu terus jadi law. Ataupun selepas la, tiba-tiba ada ya jadi lai. Dia tak jadi la. Dia tak straight. Tetapi dia kembali lembut. Maknanya dia ada toleransi daripada baris asal berubah kepada huruf yang selepasnya. Itu maksud lin sebenar. Bukan lin tu maksud tiba-tiba sampai ayat tu kita jadi lemah gemalai. Tidak. Kalla law ta'lamun. Kataan tu. Ilmal yaqin. Mal itu sama juga. Alif lam qamariyah. Yaqin pun sama macam mana saya huraikan tadi. Kemudian. La tarawunnal jahim. Ra' tebal. Wajibal gunnah. Alif lam qamariyah. Dan ma'adik sukun. Sama hukumnya. Kemudian. Thumma la tarawun. Masukkan nun tu dengan dua huruf. Naha ainal. Terus. Tak ada bunga dah. Ainal yaqin. Bukan ainal yaqin. Salah begitu. Kemudian. Summa latus'alunna yawma idhin. Idhin. Bila tanwin tu sama. Dia jadi izhar halqi. Maka lagi lah tak ada dengung. Izin. Sebab ain. Izhar huruf izhar yang 6. Anin na'im. Sempurna. Baik, sekali lagi untuk bacaan bagi surah At-Takasur. Ini surah yang mengisahkan tentang
orang umat manusia yang derhaka apabila Allah Ta'ala kata celaka bagi orang yang duk kumpul harta, nak kumpul sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sampai ke lubang kubur pun dia nak kumpul harta, sampai dia tak mau nak beribadat. Ini sebagai satu ayat yang menjadikan peringatan supaya jangan kita terlalu mengumpul keduniaan sehingga kita lupa amal ibadah. Nah, seterusnya siapa lagi nak baca dengan surah At-Takatsur ni? Sama-sama kita nak cari pahala dalam bulan Ramadan. Baik. Selamat. Khair, bang. Okey. Kemudian siapa lagi yang nak baca untuk bacaan surah At-Takatsur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Khair. Sempurna kita untuk surah yang pertama, surah At-Takatsur. Kemudian kita pindah kepada surah yang kedua. Kita nak habiskan untuk minggu ni ayat lazim. Untuk minggu depan kita akan tengok tentang waqaf, tentang hukum-hukum yang agak ganjil, yang jarang kita temu. Macam kita kata perkataan bacaan imalah tu kita akan tengok minggu depan, insya-Allah. Baik, kita tengok pada surah yang seterusnya tentang surah masa. Surah Al-Asr. Wal 'asr di situ wal tu qasam. Dia juga sebagai alif lam qamariyah, izhar qamari. Wal 'asr. Bila jadi di sini ni dia jadi timbul tanda tanya lah. Kita nak bunyi ini huruf yang mana satu? Nak bunyi huruf sad ke? Nak bunyi huruf ra ke? Maka dibacanya huruf tadi dibunyinya serupa, dibunyinya sama. Maknanya kita seragamkan. Antara huruf sad disebut dulu as-sad, kemudian ra tu di hujung. Asr. Wal asr. Tak boleh tanpa dengan hilang huruf ra. Wal as. Jadi wal as pula kan. Wal as. Sad saja bunyi, ra tak bunyi. Ataupun sad pula hilang bunyi huruf ra. Wal ar jadi ar. Salah. Dia kena gabungkan kedua-dua huruf tadi, letakkan sifat sad, letakkan sifat ra, maka wal asr. Asr. Itu sebagai wajib al-ghunnah. Innal masuk ke dalam huruf lam. Innal. Bila nun tadi masuk, dia bertemu dengan huruf alif, maka dia tak boleh dengung. Antara nun kepada lam tu tak boleh dengung. Nun tu dengung. Nun tu wajib al-ghunnah. Tapi nun ke atas lam tak boleh dengung. Kemudian nak kena dengung pula bila nun mati bertemu dengan sin. Maka kena hati-hati di sini. Dia bukan 3 kali dengung, tapi dengung, tak dengung dan dengung. Kalau dibaca dia ada 2 dengung. 3 dengung salah. Sedangkan 1 dengung, 2 tak dengung, 3 dengung. Innal turis mati. Jelaskan huruf lam.
Innal insana lafi khusr. Sin sama bunyi, ra sama bunyi macam yang kita sebutkan tadi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau kita nak waqaf di sini. Kalau kita nak terus wasal, boleh wasal. Wa tawa ada alif ma'asli saubil haq. Kalau kita waqaf ada khalqalah kat situlah. Kalau kita sambung khalqalah tadi dia kecil, tak jadi besar. Bil haqqi wa tawasau bis sabr wa saw tu juga jadi lin. Patutnya sad fathah kena buat alif. Dia jadi sa. Tetapi ada waw, mat yang tak tepat dengan dia, maka kena ada lembut, toleransi. Maka tak dibaca sa, tapi dibaca saw. Itu maksud lin. Maknanya dia ada toleransi. Bukan dia kata gelemah gemalai. Wa tawasaw bis sabr. Ini dia ada semua ada huruf ra gegaran. Memang dalam Al-Quran ni banyak ayat-ayat yang nampaknya macam pantun. Macam mana Allah Ta'ala mengiramakan Al-Quran. Sehingga kita lihat makna yang sempurna, jalan cerita yang lengkap dengan keindahan lirik yang ada. Maka sebagai orang yang waras, kita akan imani. Mana-mana orang pun akan imani. Ini bukan karya manusia. Al-Quran ini karya yang maha agung. Mustahil, takkan boleh orang buat jalan cerita yang sama, jumlah lelaki dan perempuan sama, jumlah syurga neraka sama, sampai sebegitu. Artinya, bila kita baca Al-Quran, ada satu keistimewaan yang kita perlu syukur. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu kepada kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak dengar bacaan daripada para pelajar untuk surah Al-Asr, surah Masa ni. Ya, silakan Puan. Saya Puan. Puan, saya kata tadi untuk ni saya akan terus tegur. Kalau boleh tu kita jelaskan izhar tu. Jadi sebagai izhar qamari kita tak boleh wal, sebab saya dah tahu kebanyakan orang memang dah terbiasa macam tu. Sebab kan kalau ikut dari segi bacaannya tidak tepat sebab dia kena jelas huruf lam di situ. Tidak boleh ada burdah ataupun lagu. Supaya kita biasakan. Puan tahu apa ya? Sekali lagi Puan. Alhamdulillah khair. Ada dengar tu. Nun yang pertama dan nun yang kedua ada dengar, cuma lam tu saja tak ada dengar. Sekali lagi Puan. Innal insa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia punya huruf sad tu. Saubis. Sebab ada syaddah atau huruf sad. Saubis sab. Ba tu masuk dalam huruf sad. Bis. Sad bunyi bis. Bukan bunyi sin, bunyi bis. Bis sab. Sekali lagi. Wa tawasau bis sab. Alhamdulillah khair. Kemudian. Terus masih Puan. Ya, yakinlah. Baik. Belajar lain. Ya. Alhamdulillah. Baik, silakan. Ya. Ustaz Puan, ini juga sama macam tadi juga. Saya tak nak macam tu dah. Wal ada sikit pun saya tak nak, walaupun sekedak habuk. Sekurang-kurangnya untuk pengajian tuan-puan para pelajar dengan saya ni, kalau boleh yang izhar tu kita dah jelas dah. Wal as, terus wal as, tak mau gegar-gegar burdah pada huruf alif lam qamari. Sebab nanti dia ada pengaruh dalam bacaan Fatihah yang saya sebut pada awal. Dia tak jelaskan bagi qamari. Sedangkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan
tu ada bunyi, ada iramanya. Dia tak jelas, sedangkan dia di situ izhar. Izhar dalam bahasa Melayu jelaskan. Sebutan tadi kena bunyi al. Wal as. Tak boleh wal as. Tu ada beza tu puan. Minta maaf puan ya. Sekali lagi. Alhamdulillah. Khair, sadaqallahul azim. Seterusnya, masih puan. Ya, silakan puan. Puan Bila. Okay. Puan keliru dah tu puan. Yang pertama tu bil haq tu dia tak bunyi huruf sad. Dia kena jelaskan dulu zar, kemudian baru dia samsiah. Sekali lagi. Wa tawasaw bil haq. Eh, puan masukkan yang belakang tu. Dah tadi pun dah silap dah tu. Wa tawasaw bil haq. Bil saja, tak boleh. Dia tak ada ni. Kena izhar kat situ. Kemudian baru samsiah. Bil haq. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok untuk ayat yang seterusnya. Kita tengok berkaitan dengan surah Humazah. Wai, daripada awal dah adalah huruf lin. Asalnya kena baca wa. Tapi bila wa, sepatutnya wa tu kena huruf waw jugalah. Atau fathah wa kena ada alif. Wa. Tiba-tiba wa ada ya. Maka bercanggah baris fathah. Bunyi a. Tiba-tiba huruf selepasnya ya. Maka jadi lin. Jadilah disebutnya toleransi tadi. Ataupun lembut. Wailul likulli humazatil lumazah. Kesemuanya ini dibaca. Yang pertama kita hanya nak dengung, nak idgham, tapi dengan bentuk bila gunnah. Makna dia tak dengung. Idgham memasukkan. Kita memasukkan huruf tadi tapi bila tak ada. Tak ada dengung. Kemudian kita kata huruf syaddah lam. Kemudian kita kata idgham bila gunnah lagi. Maknanya pada ayat yang pertama ni memang tak boleh dengung. Jelas kalau kita melihat mana-mana imam baca tiba-tiba di awal surah Humazah, tiba-tiba dah baca dengan dengung. Wailun likulli humazatil lumazah. Dengar sedap. Tapi salah bacaan itu. Sebab kesemuanya tidak ada dengung bila gunnah. Dengan syaddah juga dengan huruf yang tidak dengung. Wailul likulli, masukkan saja. Wailul likulli humazatil lumazah. Saya tak bunyi pun lagu. Saya tak bunyi pun irama. Wailul likulli humazatil lumazah. Dengar kan saya tak baca. Saya tak buat lengung. Saya tak buat lagu. Saya tak buat rima. Saya tak buat burdah. Bacaan yang salah. Burdah rima. Wailul likulli humazatil. Itu salah. Itu salah. Jelas nah? Itu ayat yang pertama. Dilihat pula pada ayat yang kedua, ada satu mat. Ada satu mat asli yang kita boleh panjang. Ada dua mat asli yang kita boleh panjang. Ada ma'al ghunnah. Boleh kita dengungkan. Ada mislain. Kita bacakan dengan dua bunyi gandaan dua bagi huruf tadi. Kemudian ada mahmus. Maka ayat yang kedua ni ada iramanya. Mungkin yang pertama tadi kita baca agak mendatar, agak straight. Ayat yang kedua ada iramanya, ada lagunya. Allazi jama'a malan wa addada. Boleh. Kita boleh irama. Boleh nak kekal lagu, boleh nak masuk burdah, boleh nak taranum, apa-apa boleh. Kat sini kita boleh nak lenggok-lenggok tu. Allazi jama'a malan wa
mu'addada. Boleh. Yang awal tadi tak boleh. Wailul likulli humazatil lumazah. Straight. Alladhi jama'a malan wa'addada. Kemudian ayat yang ketiga, yah. Kita bacakan dengan hembusan angin, huruf ha, yah. Sabu'an, wajibal gunnah ada dengung, mim asli ada panjang, maksilah tawilah juga kita baca dengan panjang tawil. Kemudian ada isti'la, kita bacakan dengan huruf-huruf tebal, kemudian kita beranginkan dia, hembusan angin. Dibacanya yah sabu'an malahu akhlada. Bila ada maksilah tawilah tu kita kena panjang. Tak boleh kita baca. Kemudian ayat yang keempat, kalla layun. Hurufnya pertama dengan mat. Kemudian baca ikhlab, maka agak sedikit sembunyi sebab huruf mim. Huruf mim. Ba tu nak daripada layun ba. Daripada ya tu nak sebut huruf ba, dia seperti ya tu nak, apabila kita nak sebut ba, kita kena tutup mulut. Nak sebut ba kena tutup mulut. Tetapi di situ ada huruf ya yang berbaris dhammah. Jadi layun nak kena yun. Tiba-tiba nun tu itu nun mati. Maka daripada huruf ba, maka permulaannya seolah-olah macam nak sebut huruf mim. Itulah dengan maksud iqlab. La yubadanna fi. Sekali lagi jumpa wajibal gunnah, kena dengung. Kemudian kita jumpa alif lam qamariyah. Kalau kita berhenti tak apalah, dia jadi zal qamari, tapi ini nak masukkan terus fil hutamah. Tak boleh fil hutamah. Fil ada lagu ada budah, tak boleh. Ada straight terus. Fil hutamah. Kalla la yubadanna fil hutamah. Fil hutamah. Yang betul fil hutamah. Tak boleh fil hutamah. Itu salah bacaan. Kemudian ayat yang kelima, wa ma ada mad jaiz. Kena panjanglah di situ. Kemudian ada khalqalah, kemudian ada ra, kemudian ada mad tabi'i. Mad macam biasa kena baca dengan panjang 2 harakat. Cukup. Kemudian ada alif lam qamariyah, sama juga ada mahmus. Kemudian wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Mal matikan M-E-L, mal titik, masuk terus hutamah. Tak mau mal hutamah. Tidak boleh situ nah. Kemudian ayat yang keenam, narul, masuk huruf ra tebal tadi dalam huruf lam. Dan kita baca lam tadi dengan lam tebal. Sebab apa? Dia baca ke atas huruf Allah tu. Allah tu haruf jalalah yang mula. Kita baca dengan kalimah azim, kemuliaan. Narullah, lam. Allah, jangan narullah. Jangan narullah. Narullah, bukan narullah. Salah. Narullah. Allah tu kita boleh tazazul sebab ingat kalimah Allah dalam dia ada ilah. Ejaan Allah sebenarnya alif, asalnya kalimah tu ilah, Tuhan. Alif, lam, ha. Antara lam dengan ha tu ada alif maksurah. Jadi masukkan alif lam ke atas ilah jadi alif, lam, alif. Lam ada alif maksurah baru ha. Kemudian dihilangkan alif pada ilah tadi. Maka kekal huruf lam dan ha. Tadi ada alif maksurah kat situ. Maka kalimah Allah pun ada alif di situ. Maka disebutnya dengan sebutan narullah. Ada tazazul, ada berpanjang-panjang dengan Tuhan. Narullahil. Teruskan masuk hil, huruf sebagai qamarah. Hil muqadah. Bukan hil muqadah. Tidak. Hil muqadah. Kemudian ayat yang ketujuh. Allati tattali'u 'alal afidah. 'Alal afidah. Kemudian ayat yang ke-8. Wajibal gunnah situ. Innaha 'alaihim muqsadah. Dia masih memasukkan.
Himmu. Himmu. Sodah. Huruf hamzah. Hamzah tadi dengan ain sama makhraj. Tapi kita lebih jelaskan huruf hamzah tu bunyinya. Hamzah bukan dibunyi ain. Alaihim muqsadah. Sebab tuan-tuan puan, kalau kita dalam kalimah azan, antara makhraj huruf waw, huruf ain, huruf hamzah, sebagai contoh kalimah takbir, ada siapa-siapa yang melafazkan takbir, Allahu akbar, dia bunyi wa. Dia tak bunyi Allahu, antara huruf ha tadi tu. Ha, waw dengan ain dengan hamzah. Maka ulama membenarkan kalimah seperti itu sebab dia berada pada makhraj yang sama, pada sebutan bunyi yang agak mirip. Tapi kalau boleh dijelaskan macam ni, kita ingat dia bukan huruf ain, dia boleh dijelaskan bukan dibaca bukan sadah, tapi sadah huruf hamzah. Alailin alaihim sadah, bukan sadah, bukan ain. Fi panjang asli, fi amadim mumaddadah. Ada sedikit-sedikitlah penambahan bagi surah yang kita baca di surah Humazah. Baik, saya nak dengar bacaan daripada para pelajar. Boleh surah ni kita baca sebentar lalu, insya-Allah sama-sama kita perbaiki. Siapa nak mula dulu? Siapa nak mula dulu? Norma kah, Abang Azam kah, Abang Mariah kah, Nur kah, Irza kah? Siapa? Yes. Macam mana? Boleh tak apa. Kita nak sama-sama nak belajar malam ni kita. Sebab kita nak, sebab minggu lepas saya tak boleh nak dengar puan seorang kan yang minggu lepas baca. Jadi minggu ni Prof maklum kalau boleh nak semua mendengarkan bacaan berulang-ulang. Supaya maksud kita baca ayat lazim ni, kelas ayat lazim ni, saya nak kena tasmik bacaan. Saya ajar tu 30% lah. 70% tu kena tasmik, kena dengar bacaan. Silakan. Lau wa'ad, lau pasal ada idgham ma'a bersama dengan ghunnah. Ma lau wa'addada. Ma tu panjang mat asli. Allazi, ma tu panjang mat asli. Allazi jama'a ma lau wa'addada. Ma panjang, lam itu masuk ke atas huruf waw sebagai idgham ma'al ghunnah. Ma tu kena panjang, mat asli tu. Baik. Terus, saya khair. Alhamdulillah. Lembutkan sikit puan, lembutkan sikit lin tu. Inna, lin tu lembut sikit. Alaihim, lin tu kena lembut, kena masukkan huruf fathah lam ke atas huruf ya. Kena jelaskan. Laihim, laihim. Inna. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terbaik puan. Sadaqallahul azim. Seterusnya, belajar seterusnya. Ya, silakan puan. Siapa puan mana? Puan Mariah apa? Puan, siapa baca dulu puan tu? Silakan puan tu.